Assalamualaikum. Selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betulkan tekak dulu. Okey. Hari ini bersama saya ada sebuah jentera daripada Yamaha, iaitu Yamaha X-Max 250. Dan apa yang menarik motor ni sebenarnya, motor ni spek standard ML. Standard habis kan? Exhaust, total body. Filter, exhaust, total body sahaja. So, exhaust yang digunakan adalah tukar manifold. Manifold besar, exhaust belakang dia masih gunakan standard. Dan ECU yang digunakan adalah Red Leo. Ya, baru je ESR launching. Nampak? Ultra Pro 2. Dia bukan menggunakan software yang sama dengan Y15, Y16, tak. Yang ni lain. Dia version 2 punya Ultra Pro. Jadi khas untuk X-Max sajalah, saya rasa lah. Tak try lagi dah dekat yang motor lain. Jadi kita nak tengok macam mana performance untuk isu Red Leo ni untuk motor X-Max. Mantap ke tak mantap? Kalau mantap, kasih like satu kali. Alright. So, jom kita set up dulu. Nanti kita sambung. Okay guys, stay tuned.
Okey, alhamdulillah selesai sudah tugas kita tune si Red Leo untuk X-Max. Padu. Dia senang. Serius senang. Jadi sekejap ya. Kita buka dulu graf dia. Bukan ini. Alright. So, horsepower yang terhasil untuk motor ini adalah sebanyak 23.60 horsepower. Wow. Lepas tu kalau tengok dia punya graf dia pun okey jugalah. Ujung. Mantap. Jadi Boleh bawa tak? asal tak boleh. Nak buat mod pun boleh ni. Nampak? Ada mod duk. 1, 2, 3, 4 button mode. Rasa ada? Tak pasang button mode. Jadi nak buat timing kuda, timing 4,000. 4,000 berjalan sendiri, Man. Nak buat letop-letop, apa bagai semua terpulanglah pada user, pada owner motor dia nak buat macam mana untuk mod tu. Tapi yang penting sama macam Isuzu, NMAX, NVX sama boleh buat mod juga. Padu. Tapi NMAX tak baik. Sorry. Jadi secara jujurnya dia senang tune. Kalau nak bandingkan dengan isu yang padu-padu lagi kan. Check light. Saya rasa lah kan motor ni isu Red Leo ni dia menggunakan isu standard lagi. Cerita ni benda. Dia pakai isu standard lagi ke? Jalan 2 isu. Okey. Kenapa dia punya tu? Tapi kalau korang pasang tadi dekat video tak tahulah nampak ke tak dekat meter dia naik check light yang kuning kan. Saya rasa sebab isu standard dia still jalan lagi. Bila isu standard jalan, dia baca traction control tu tak function. Maksud dia sebab isu Red Leo dia dah bypass traction control original motor. Mungkin disebabkan oleh X-Max V2 ni dia ada certain part yang perlukan isu standard lagi. Jadi namun pun isu yang mampu milik orang kata kan. Kalau kita nak bandingkan dengan isu yang harga ribu-ribu tu, payahlah. Memang memang jauh lah beza dia kan. Cuma saya berani cakap dekat sini isu Red Leo boleh pakai. Dan sangat mampu milik dan sangat sangat best lah. Best lah sis. Kalau untuk tuner kan, siapa yang tune isu Red Leo kan, dia tahulah macam mana. Bagi saya kan, isu Red Leo best. Serius, senang tune. And then yelah, kita faham Red Leo ESR dia cuba cut cost dekat situ daripada segi untuk dia punya penggunaan chip-chip yang lain macam dia punya ABS, traction control. That's why dia buat jadi piggyback. Kalau korang pernah dengar dulu isu shop pun buat jadi piggyback kan. Tapi sebenarnya piggyback ni baik tu. Lagi baik daripada isu standalone sebab kalau jadi apa-apa dekat isu piggyback, isu standard tu masih lagi boleh diguna pakai. Cabut je isu piggyback tu, jalan isu standard. So lagi baik. Kan? Jadi apa-apa pun mantap ESR, mantap Red Leo. You guys dah develop satu benda yang baru. Ini cakap secara jujur korang memang gempak tanya. Jadi kalau korang nak beli Red Leo, jangan cari kita orang sebab kita orang tu jual lagi. Buat masa ni lah tak jual lagi. Jadi tunggulah, mungkin video-video akan datang tiba-tiba saya cakap nak beli Red Leo boleh cari kita orang ke? Kan, mana tahu bos Adib baik hati nak bagi kita orang jadi dealer.
tak kita. Okay. Bolehlah cari dekat dealer ataupun authorized dealer lah. Senang cerita authorized dealer untuk Red Leo, untuk ESR yang berdekatan dengan anda. Okay, kalau korang nak booking dyno, nak tanya pasal dyno ke apa bagai semua, boleh contact D5 Dyno Lab. Nombor ada dekat description box di bawah. Roger dulu, nombor tu tak boleh call. WhatsApp call pun tak dijawab. Sebab itu admin yang jawab. Nak contact D5, WhatsApp chat sahaja. Okay, so oleh itu, terima kasih kepada semua yang masih support Hanif Comeback dan juga D5 Dyno Lab and the team. Kita berdua, macam apa? Kami berdua mendoakan anda, bukan kami berdua lah, kami semua dalam D5 sebab berwakilkan kami berdua, mendoakan anda semua murah rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jangan laju-laju atas jalan. Kita jumpa lagi di lain hari, insyaAllah di lain konten. Assalamualaikum. Bye-bye.